Dalam buku dia kata orang Cina berbangga dengan ketamadunan 5,000 tahun. Betul tak sahabat-sahabat semua? Yang Cina ke India ke Kadazan, kalau bertemu dengan orang Cina, mindset dia ialah, apa pasal saya mau masuk Islam? Ini tamadun Arab baru berapa tahun? 1400. Melayu apa punya tamadun ada? Berapa? Few hundred years. Kita Cina, Chin Lin Lexi Leyau Mo. Betul ke? Biasa dengar tak? Kalau kita nak berforum, setakat nak cakap play safe, tak payahlah. Persepsi masyarakat Cina terhadap Islam sebenarnya lebih banyak dibentuk dari segi kecenderungan politik mereka berbanding dengan berpandukan apa yang mereka kaji melalui Al-Quran dan Sunnah. Kita tak masuk bab politik ya. Tetapi nak tak nak di Malaysia dan di seluruh dunia, kita tak boleh lari daripada membincangkan isu politik. Kita tidak mempolitikkan Islam, tetapi kita biarkan Islam yang memimpin politik. Itu cara kita. Jadi persepsi mereka banyak dibentuk melalui pandangan politik mereka. Contoh mereka adalah daripada parti A. Mereka nampak parti A ni lebih memperjuangkan Cina. Jadi parti Cina ini mereka sokong. Jadi apa juga yang datang daripada parti lain, mereka akan nampak rasis dan sebagainya. Tapi kalau parti mereka sendiri buat, mereka akan diam 1000 bahasa. Seperti syaitan bisu. Itu kecenderungan mereka. Sokong tak sokong, tak apa. Saya ada stand saya. Siapa nak saman silakan. Saya pun ada kawan-kawan daripada both side. Saya tahu apa yang mereka cakap. Depan saya, belakang saya, depan media, semua berbeza. Jadi persepsi mereka pertama, contoh, persepsi mereka kata, orang Islam ni, orang Melayu ni, teruk. Orang Cina yang dah masuk Islam ni, dia dah lupa asal usul. Betul ke? Tak betul. Tapi mereka baca mantra itu, seperti itu adalah kitab suci. Seperti benda itu adalah betul. Tak apa. Kita gunakan logik yang sama. Kalau dia kata, ada orang Melayu yang teruk, maka dia hantam Islam. Ada orang Islam yang teruk, maka dia hantam Islam. Soalan saya nak tanya, adakah penganut agama lain semuanya malaikat? Tak ada yang tak betul? Tak juga. Kenapa tak hantam? Kenapa hanya hantam Islam saja? Itu sesuatu logik yang tak boleh pakai. Kita tak nafikan ada orang Melayu yang tak baik. Tapi ada juga Cina, India dan bangsa lain dan agama lain yang tak baik. Yang rasuah, orang Islam pun ada. Walaupun tak sepatutnya buat. Tetapi orang Cina, India yang agama lain tak ada kah? Maksud saya persepsi mereka banyak dibentuk melalui bias mereka. Yang kedua, orang Cina, persepsi mereka terhadap Islam adalah mereka sangat berbangga dengan ketamadunan mereka. Ada sesuatu yang ditulis oleh Yi Lingqing dalam buku dia The Chinese Dilemma. Saya percaya majoriti Cina yang ada kat Malaysia tak pernah baca buku tu. Siapa pernah baca The Chinese Dilemma? Tak ada. Sebab dilema dia pun tak baca. Dia selalu di persimpangan dilema. Dia, Yi Lingqing, dan juga ada satu lagi buku. Buku ini ditulis oleh bekas Presiden American Chinese Business Chambers. Nama dia Chu Ningqing. Pun tak pernah baca kan? Nama buku tu adalah Take Face Black Heart. Dia mendatangkan satu teori. Dia kata, ini orang Cina yang cakap tau, bukan saya. Chu Ningqing yang cakap, saya ulang saja. Dia tulis buku ini kerana sewaktu dia jadi Presiden American Chinese Business Chamber, ada orang cuba gulingkan dia, nak ambil alih kuasa dia, lalu dia tulis buku itu hantam Cina balik. Ini Cina hantam Cina tak apalah, tak resis. Chu Ningqing sebut, ini bukan saja Cina sebenarnya. Kerana sikap ini ada pada setiap manusia, bukan saja Cina. Dia kata, take face bermaksud, bila belum mencapai kejayaan, dia akan merayu, dia akan muka tebal, pergi, tak apa. Nak saya pakai songkok, no problem. Nak saya buat apa, boleh. Kalau Cina cakap, zhou ngao zhou ma tu mu mentai. Maksudnya je lah, saya jadi kuda kah, jadi lembu kah, pun tak ada masalah. Sebab I have nothing. Because I want something. So take face, buat muka tak malu. Tapi bila dah berjaya, dia take face awal, akhirnya dia jadi black heart, hati hitam. Apa yang dimaksudkan dengan hati hitam? Chu Ningqing sebut black heart ialah bila mana dia dah dapat kejayaan, hati dia mula jadi hitam dan dia jadi sangat kejam, dan muka malu dia tadi sekarang dia boleh melakukan kekejaman terhadap orang yang pernah membantu dia. Lalu dia bagi satu kisah lama di negara China dulu. Dia kata, dulu ada seorang budak kampung. Sebab antara profession yang paling best di negara China dulu ialah menjadi sarjana di istana. Dan kampung itu tak ada sarjana. Jadi, mak bapak kepada budak ni, dia nak anak dia masuk sarjana, lalu mak bapak dia dengan budak itu sekali, dia pergi merayu orang kampung, tolonglah, tolong, sokong anak saya belajar, supaya kampung kita boleh berbangga dengan dia, tolonglah, tolonglah, tolonglah. Memang muka tebal. Selepas itu, dia melalui peperiksaan, ujian, dan dia lulus, dan dia masuk ke istana jadi sarjana. Lepas itu, apa dia buat? Dia balik ke kampung, dia buat kenduri macam kenduri doa selamat lah. Nak berterima kasih kepada penduduk kampung dia. Bila dah buat kenduri, esoknya dalam kampung itu hanya seorang saja lagi yang masih hidup, iaitu dia. Yang lain-lain termasuk mak bapak dia semua dah dibunuh. Dia bawakan cerita ini, dia kata, tujuan si sarjana ini membunuh semua penduduk kampung dia supaya tak ada siapa yang boleh menceritakan dan membocorkan latar belakang dia
dia sebelum dia jadi sarjana, how he is. So dia jadi black heart. Baik, Yiling Ching sebut dalam buku dia, dia kata orang Cina berbangga dengan ketamadunan 5,000 tahun. Betul tak sahabat-sahabat semua yang Cina ke India ke Kadazan, kalau bertemu dengan orang Cina, mindset dia ialah, apa pasal saya mau masuk Islam? Ini tamadun Arab baru berapa tahun? 1400. Melayu apa punya tamadun ada? Berapa? Few hundred years. Kita Cina, Chin Lin Lexi Leyau Mo. Betul ke? Biasa dengar tak? Kalau kita nak berforum, setakat nak cakap play safe, tak payahlah. Kita sembang dekat kedai kopi okey lah. Macam ada orang ajak saya debat, lepas tu nak ajak sembang mamak. Tak. Mereka berbangga dengan 5,000 tahun. Mereka rasa tamadun ini adalah yang terbaik. Tapi jangan lupa, jangan berhenti di situ. Pernah dengar tak Yang Kuei-Fei, Lady Yang? Termasuk dalam 5,000 ketamadunan Cina itu, pelbagai rasuah, bunuh-membunuh, rampasan kuasa dan sebagainya. Contoh senang untuk kita faham ialah Lady Yang, Yang Kuei-Fei. Yang Kuei-Fei itu adalah menantu kepada Maharaja Tang Meng Huang. Tetapi kemudian Yang Kuei-Fei menjadi gundik kesayangan kepada bapa mertuanya sendiri. Tahu kenapa? Sebab Maharaja Tang Meng Huang membunuh anaknya sendiri supaya dia boleh kahwin dengan menantu dia. Kenapa yang ni tak cerita? Dia sangat berbangga dengan 5,000 tahun. Terlalu berbangga sehingga mereka nampak Islam ni tak baik dan sebagainya. Wallahu a'lam. Terima kasih Brother Firdaus Wong.